Berapa kos nak buka kedai steamboat? Menarik! Kedai steamboat ni memang banyak sekarang. Ada yang serendah RM29 untuk warung dan juga sampai ke RM69, RM79 dekat shopping mall. Kalau saya suka steamboat yang ada grill. Lagi-lagi dekat Pak John sebab dia ada smoke duck. Boleh minta banyak-banyak. Berapa kos kalau kita nak set up satu kedai steamboat yang permulaan? Sederhanalah. Jom kita breakdown. Untuk renovation, dapur dan juga table setup, bajetkan RM40 ke RM60,000. Peralatan dapur, peralatan masak, freezer RM20 ke RM30,000. Peralatan makanan, kerusi meja, hotpot RM10 ke RM15,000. Untuk signage, post system dan juga decoration boleh bajetkan RM5 ke RM8,000. Untuk stok awal, stok bahan mentah, seafood, lamb dan sebagainya, bajetkan RM15 ke RM25,000. Lesen dan juga lain-lain boleh bajetkan RM2,000. Untuk kos permulaan setup sebuah kedai ni RM85,000 sehingga RM130,000. Kita buat bajet pula untuk kos bulanan. Sewa kedai RM4 ke RM6,000. Katalah ada 4 orang staf, gaji RM8 ke RM10,000. Untuk bahan mentah, barang-barang yang tofu, seafood, lamb, mi, boleh bajetkan RM18 hingga RM25,000. Bil utility, gas, wifi, RM1,000 ke RM2,000. Untuk cleaning, packaging, marketing, social media, food reviewer boleh bajetkan RM2,000 hingga RM4,000. Total up estimation kos bulanan adalah RM35,000 hingga RM45,000. Berapa pula dia punya potensi jualan sebulan? Katalah satu pack seharga RM39. Kalau sehari boleh kata 50 orang customer, sebulan boleh generate sales sebanyak RM58,600. Kalau weekend pula boleh kata 60 ke 70 orang customer, sebulan boleh generate RM70 hingga RM90,000 sales. Berapa pula dia punya break even point? Tolakkan total sales dengan kos bulanan. Sebulan boleh generate RM10 hingga RM16,000 profit. Berapa lama pula dia punya balik modal? Kalau boleh maintain figure ni konsisten setahun, jangka masa balik modal adalah 8 hingga 12 bulan. Ini hanyalah estimation saja untuk ramaikan customer dekat kedai seafood korang. Kena invest banyak lah dekat marketing, panggil food reviewer ke. Tapi yang paling penting sekali, makanan kena sedap. Word of mouth tu lagi penting. Bisnes apa kita patut breakdown untuk next video? Cuba korang komen.